Okey. Sekarang saya selepas buat kerja tiles kan, semua dah kering. So nak tanam sinki ni. So barang yang saya perlukan adalah seperti berikut lah. Tapi apa orang kata, kita kena marking dulu lah. Ambil ukuran benda ni, kita marking dulu supaya sempadan yang ni kan, dia ada tempat, ada macam 1 inci ke kurang 1 inci, dia kena duduk dekat sini. So kita ambil ukuran pakai masking tape supaya dikemas lah masa nak jigsawkan dia kan. Nanti pakai gergaji yang ni, tak tahu dia work ke tidak, tapi saya akan cuba. So the first step, saya ambil drill yang korang kata kecil sikit, buat lubang kat sini. Okay. Lepas tu ni tak boleh masuk lagi. Jadi saya kena pakai yang besar sikit lagi, buat besar sikit lubang dia. Bila benda ni dah boleh masuk, kita sekarang akan pasang benda ni dekat sini. So dia akan jadi macam jigsaw cutter lah, senang sikit daripada kita grudi macam ni kan. So saya akan continue nanti, saya akan tunjuk. Jadi sekarang dia nampak lubang macam ni, tapi saya rasa masih tidak boleh masuk lagi. So saya kena nanti buat lubang kat sini lagi lah, tengok macam mana nanti. Okay, sekarang dah buat lubang besar sikit. Sekarang kita boleh masukkan benda ni lah. Tengok ni boleh. Okay. Boleh masuk macam ni. Sekarang saya kena pakai drill ni lah. So bila dah pasang dia macam ni. Okay. Saya akan cuba potong sekarang. Okey, tadi cuba potong kan, dia susah sikit sebab mata dia, saya rasa mata dia macam halus sangat lah. Saya rasa mungkin kena guna yang jenis macam ni. Cuba guna yang macam ni pun tak jadi. Dia macam pemotong pipe kan. Saya beli yang ni, tak jadi. So susah. So saya rasa kena tukar dia punya mata, jadi nampak gigi dia lebih kan. Saya akan try sekejap lagi lah. Memang susah nak potong lah pakai benda ni, sebab mungkin benda ni untuk khas untuk benda-benda kecil, bukan table yang tebal macam ni kot. Tapi dia memang susah. Macam-macam lah problem. Kena cari gergaji lain macam sikit. Okay, saya pause lah. Saya akan continue lah, tengok pakai tools lain untuk buat pemotongan ni. Alright. Okay, last kali dah cuba benda ni, tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Benda ni murah gila, tapi untuk potong PVC pipe boleh lah. Saya rasa no choice, terpaksa pakai gergaji. Pakai gergaji ni, saya rasa satu baris ni mungkin ambil 20 minit. Tapi kalau pakai mesin dia memang macam 15 minit dah coating kot. Tapi saya ada masa. Kan ini projek DIY kan. So buat tengok macam mana lah, suka sendiri kan. So bila saya dah buat buka lubang tu, nanti saya akan share. Alright.